lari keluar, dia tak boleh dia pause. Aku tangkap baru aku masuk. Cannot. You walk out of court. Cannot. Dia kena dia di dalam. Dia kena lari Masuk dulu. Baru tangkap. Tak ada in the air, tak boleh. On. Pemain tu dari luar gelanggang. Maknanya dia bermain di luar. Itu nombor berapa Azhar tadi? Cannot. Nombor 15 Manusia. Muka surat. Pemain. Terus 15 yang Out of court. Rule 15, muka surat 51. Paling ketiak. Kau you kena malam Aira ada share satu video kan? Satu video je kat sini tu. Ada tengok tak video tu? You see. Tengok tak semua? Apa video tu? Apa tak buka video tu? Oh, video yang boleh buka. Okay. Dulu dibenarkan dia balik, tapi situasi ni pun dia balik ke tiang, dia kena masuk dulu baru tangkap. Kalau dia balik ke tiang, dia tangkap dia baru masuk, sama out of court, tak boleh. Tapi dalam video ni dia nak tunjuk short pass. Maknanya dia balik, dia masuk dulu tangkap, tapi ruang antara tiang dengan dia balik tu tidak ada ruang untuk pihak ketiga melakukan intercept. Legally intercept tu tak cukup. Jadi dikira short pass. Faham? Yes, I can. Yang dekat sana saya balik, banyak peluang. Lepas tu saya masuk dulu, saya tangkap. Okey lah. Tapi saya kena masuk. Kalau tidak, out of throw-in lah kepada pasukan lawan. Faham? Kalau jarak cukup, ruang ke jarak ruang cukup untuk intercept, dia masih boleh balik ke dia, terima balik. Tapi dengan syarat masuk ke dalam gelanggang. Tapi dalam itu terlalu sedikit sebab itu tak boleh. Sebab dia ada macam